Tapi kau tahu tak, kalau korang pre-order Honor Magic 8 Pro ni, korang akan dapat benda ni. Harga dia tak murah, RM1,399. Berbala gila Honor buat benda ni, bagus. Okay, hi guys. So hari ni kita nak lari sikit daripada kesibukan kota. Iaitu kita ada kat hijau-hijau sikit lah. Aku dah penat, aku nak tengok benda-benda hijau sekarang ni. Ada jam je lagi. Jam lagi. Okay, so hari tu dalam komen ramai suruh buat comparison Honor Magic 8 Pro. This is the day guys. This is the day. Kita akan try, tak adalah bandingkan sangat. Kita akan letak satu benchmark. Kita tengok power ke tak Honor Magic 8 Pro ni. So ini dia Honor Magic 8 Pro, dan dekat pedok sekarang ni kita ada iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max. Okay. Tapi problem ni, kenapa kita bandingkan Honor Magic 8 Pro ni dengan iPhone ni ya? Ya, sebab iPhone kan senang nak buat benchmark kan. Lagipun pedok dah bawa iPhone 17 Pro Max ni, why not kita bandingkan? Oh, so alang-alang lah. Alang-alang. Lepas tu kalau kau fikir, Wazir tak cover lagi pasal iPhone. So dah alang-alang, sekali jalan, why not? Betul. Okay, jom, let's go. Okay guys, so spesifikasi kamera untuk Honor Magic 8 Pro ni, untuk kamera utama dia datangkan 50 megapiksel ultra night dengan aperture 1.6, dan juga untuk ultra wide dia 50 megapiksel datangkan dengan aperture 2.0, dan satu lagi adalah telefoto. Dan telefoto ni kalau kau tahu, ini merupakan sensor yang paling besar Honor nak bawa masuk dalam Honor Magic 8 Pro ni. So dia 200 megapiksel dengan aperture 2.6. Okay, dan kesemua dia tak semua, antara kamera utama dia dengan telefoto dia, Honor kali ni dia fokuskan untuk ultra night fotografi. Okay, so masalah utama telefoto yang kebiasaannya lah yang aku counter jumpa problem ni adalah dia punya OIS dia. Macam mana dengan Honor Magic 8 Pro ni punya penstabilan image masa kita shoot gambar untuk telefoto? Bagus ke tak? Memandangkan Honor Magic 8 Pro ni dia ada rating SIPA 5.5 stop. So bila korang nak zoom jauh tu untuk lock pada subjek, dia macam relax sikit lah. Untuk feature SIPA ni aku nampak dia biasanya aku jumpa dekat modern mirrorless camera tau. So bila ada teknologi tu dalam Magic 8 Pro ni, so dia macam bagi advantage sikit lah dekat user untuk guna benda ni dengan lebih cute. iPhone 17 Pro Max ni memang dia telefoto dia power, tapi bila aku dah zoom jauh-jauh, detail tu dah mula hilang. Kat sini lah yang Magic 8 Pro ni dia dah tunjuk taring. So korang nampak dia tak pecah tau, dia tak jadi blur. So kat sini nampak lah yang Magic 8 Pro ni dia jelas menunjukkan kelebihan dari segi hardware dia. Betul. Kalau korang tahu, aku boleh cakap yang kualiti hasil telefoto zoom dekat iPhone 17 Pro Max ni agak berbeza dengan Honor Magic 8 Pro. Dalam masa mudah dia, iPhone ni memang tak boleh lah nak dapat hasil kualiti telefoto macam phone Honor ni. Jadi betul lah apa yang Mio kata tu, di mana hardware dekat phone Honor ni dia more superior. Okay, Mia, kau tahu tak, untuk tahun ni Honor Magic 8 Pro ni dia betul-betul improve kau dalam low light fotografi. Senang cerita dalam night fotografi lah. So kiranya apa juga condition, terutama low light, Honor Magic 8 Pro ni dia boleh perform. Actually dekat main camera Magic 8 Pro ni dia berlambak gila mode. Kalau korang tak suka macam natural, korang boleh pilih je mode lain. Okay, lepas tu sekarang ni kita nak bagi set ke natural. Natural sebab kita nak bagi dia on par dengan iPhone. Sebab kita nak kita tengok lah daripada segi tone mapping tu hampir sama dua-dua device. iPhone look dia natural kan. Tapi kau bukan pakai Magic 7 Pro lah sekarang? Ya, aku pakai Magic 7 Pro. Kalau Magic 7 Pro ni dulu dia punya mode apa ni, filter tu ada 3 je. Macam natural, lepas tu 20, lepas tu dengan vibrant. Oh, itu je? Itu je. Oh, yang ni lagi banyak. Yang ni dia macam lebih sikit. So macam yang lama tu dia boring lah. So kiranya tak boring lah gambar kan kalau shoot guna Honor Magic 8 Pro ni? Yes. Yes lah. Aku ada perasan sharpness dekat Magic 8 Pro ni dia more better. Lepas tu focusing pun more bold. Dan lagi satu, aku ada perasan juga water painting dia tak macam dulu lagi dah. Dekat Magic 8 Pro ni dia tak nampak water painting tu walaupun korang dah zoom sampai 10 times ke atas. So apa yang aku nampak, Honor ni dah fix lah apa yang user duk mengadu dekat Magic 7 Pro. Okay, so kalau korang pasang dekat sini, untuk gambar main kamera ni, aku boleh katakan ada improvement dengan model tahun lepas. Bagi aku, apa yang aku boleh judge ni tak banyak, tapi dia ada. Kalau gambar yang sekarang ni, gambar dia kontrasi dia a bit pekat, tapi itu dalam mode vibrant. Kalau korang tukar ke mode neutral, gambar dia flat sikit sebab senang lah korang nak masuk ataupun korang nak tweak dekat third party app. Sharpness pun okey. Dia macam tak strong sangat, tak soft sangat. Lepas tu dia ada AI image yang mana buat gambar tu dia macam tak dull ataupun tak kusam.
So dia lebih ke nampak vibrant lah. Nampak sikit hidup lah. Lepas tu kalau kita tengok consumer, dia lebih sukakan macam gambar-gambar yang vibrant. Hasil gambar tu lebih colourful macam tu. Yalah, aku rasa sebab orang ramai dia suka gambar-gambar yang nampak colour yang hidup. Dia tak suka, mungkin gambar sinematik tu kalau gambar warna tu kurang, orang macam tak berapa suka. Dia orang yang suka benda tu, yang colour-colour sinematik ni. Dia certain orang je lah nak cerita. Certain orang je. Okey, benda yang paling aku suka dekat Honor Magic 8 Pro ni adalah dia punya portrait mode. Sebab apa? Kalau korang tengok dekat gambar ni sekarang ni, dia punya foreground, background dia, bila ada subjek lagi ni dekat kawasan yang sangat kompleks, penuh dengan ranting-ranting, pokok-pokok ni. Overall, dia punya cutout dekat subjek tu, it's perfect, tapi dia ikut certain situasi. Sebab kalau very compact ranting-ranting halus tu macam biasalah, sebab engine pada smartphone ni dia susah sangat nak detect benda tu. Tapi untuk Honor Magic 8 Pro ni, it's not very well perfect, tapi dia perfect untuk certain situasi. Selain pada hardware, kita kena tengok juga apa yang Honor Magic 8 Pro dia tawarkan dari segi AI. Okey, dia ada 3 benda yang aku rasa sangat best dekat Honor Magic 8 Pro ni. First kali adalah Magic Color, kedua adalah AI Eraser, dan yang ketiga adalah AI Cutout. So kalau korang gunakan AI daripada Honor ni, 3 benda tu, so dia akan buatkan foto korang akan lebih kemas, lebih cun. Untuk dekat Honor Magic 8 Pro ni, dia ada 2 focal length untuk ultrawide. Satu lagi focal length untuk 0.7, satu lagi 0.5. Untuk 0.5 dia pakai 12mm dan 0.7 around berapa tadi? 18mm. So dia macam focal length ni kita dapat macam iPhone, sebab iPhone punya O5 memang luas tau. So yang ni pun sama. Okay, 3, 2, 1 and go. Cuma kebasan kalau ultrawide ni, dekat kalau kau tengok gambar ni, kita zoom, nampaklah sikit colour fringing, ada purple fringing kat sini. Purple fringing ni dia macam ada colour purple, colour merah, colour biru, dan korang boleh hilangkan ni sebenarnya dekat dalam Lightroom. Ada satu button tu, korang tick je untuk remove fringing colour. Biasa kalau kita dengar Apple ni dengan kualiti videonya famous lah sebab dia punya kualiti video tu bagus. Kalau nak dibandingkan dengan Magic 8 Pro. Sebab iPhone 17 Pro Max ni dia boleh shoot dengan open gate video. Lepas tu satu lagi dia punya bitrate pun lebih stabil. Dan lagi satu, wide dynamic range pun luas. Dan aku ada perasan juga waktu aku main iPhone ni, bila kau nak switching lens kan, main zoom, dia tak nampak sangat tau. Dia nampak smooth gila. Tapi aku rasa kan, kita jangan ambil remeh lah dekat Honor Magic 8 Pro ni. Sebab apa? Walaupun dia tak ada open gate, tapi kita boleh record dengan log format 4K 60fps 10-bit. Lepas tu apa yang aku perasan, autofocus dia pun laju, dia terus snap to the subject. And then apa yang aku perasan juga, kalau cahaya kurang, dia akan ada sedikit noise lah. Cuma bagi aku still acceptable. Yes. So aku rasa kita payung sikit video-video sinematik kat diorang, biar diorang tahu sikit macam mana. Kau nak shoot kat mana lah? Kat belakang. Jom belakang. Alright, 3, 2, 1 and go. Come on, ini orang panggil lari Naruto. Untuk performance pula, Honor Magic 8 Pro ni dikuasakan dengan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Yang ini kita semua memang tahulah, very powerful. And kalau korang tanya phone ni tak panas ke? Yes! Aku tak nafikan perkara itu, tetapi dalam certain situation sahaja. Sebagai contoh, apabila aku menggunakan kamera dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau korang fikirkan baik-baik, mana-mana flagship pun akan panas juga kalau berada dalam situasi yang sama. Selain daripada tu, Honor Magic 8 Pro ni dia dah upgrade lah daripada segi kapasiti bateri, yang mana 7100 mAh. Dia punya pengecasan tu, dia boleh bagi sampai 100 watt dan wireless charging 80 watt. Ni antara yang paling pantas lah dalam pasaran. So far, kita orang tak ada nak komplain sangat pasal dia punya bateri ni, sebab bateri dia memang tak hal lama, charge laju, charge pun agak bawah sejam. And of course, Honor Magic 8 Pro ni dia ada chip RFC1+. Apa yang chip ni buat? Dia akan buatkan korang punya signal tu kuat, stabil, dan download speed pun laju je. And one more thing, kalau korang nak tahu phone Honor ni dia ada perlindungan rating IP68, 69 and 69K. Yang ini serius, korang tak perlu risau kalau phone ni masuk dalam air sekalipun. One more thing, aku terlupa lah nak cakap dekat korang yang skrin Honor Magic 8 Pro ni
dia antara yang paling advance dalam pasaran yang boleh korang pilih untuk penjagaan mata. Overall aku boleh cakap dekat korang, Honor Magic 8 Pro ni antara flagship paling lengkap dalam pasaran yang boleh korang pertimbangkan. So, secara conclusion ni, apa kau boleh simpulkan pada Honor Magic 8 Pro ni secara daripada performance wise, design wise, apa lagi? Camera wise. Yes. Camera wise, aku rasa memang dah cukup dah orang yang perlukan ciri-ciri yang kita orang mention sepanjang video ni. Dan Honor siap bagi korang free Action Cam Insta360 S Pro kalau korang pre-order sekarang. Dan kalau korang tahu berapa harga dia ni? RM1,399, tapi Honor nak bagi percuma dalam setiap pre-order. Aku rasa berbaloi gila lah. Yeah. Sangat berbaloi. So guys, aku rasa kita wrap video sampai kat sini. Dan macam biasa, kalau korang nak Wiser buat video lebih kurang macam ni lagi, korang komen je kat bawah. Dan kalau korang rasa macam tak puas hati dengan Honor Magic 8 Pro ni, korang komen je kat bawah ni. Alright, so kita akan jumpa korang dalam video yang akan datang. Kita orang sejuk ni lah, macam kat Korea. K-pop. Penat tak? Ya. Penat tak?